Dah nak sampai. Hai, berjumpa kita lagi di my channel, my YouTube channel, Wiryandi Yunis. Hari ni hari Rabu 29 hari bulan 7. Aku dengan bini aku nak pergi panjat. Biasalah, keluarkan Peluh, pergi hiking Bukit Beruang. Mungkin hari ni aku akan lajak sampai ke Menara Laksmana, apa benda lah nama dia, Laksmana je nama dia. Sampai ke sana. Tapi aku masuk daripada hutan lah, daripada bawah, tak lalu jantar. Nak pergi relax Okay, stay tune bro. Assalamualaikum pagi. Wah, saya ni lah masuk video buat TikTok kan. Tak ada, buat YouTube. Oh. Kan. Ini kalau apa ni kan. Dia sikit kumpul dulu tu, dia akan kering kan. Dia dah beku kan. Berapa second je kan. Lepas tu kalau masukkan, kalau campur ketat kan, ambil ke tapas sikit dan gosok sikit-sikit je. Dia akan letak balik. Okay, maskar. Kadang-kadang saya kikis tu terlampau lebih je tak. Dia kikis terlampau lebih tu dia jadi kecil juga. Itu kenapa dah ada apa, badan kita lurus lah. Badan kita tegak, tak ada bongkok kan. Paranormal. Muncullah, hadirlah. Kan bila benda tu muncul lari. Okay, trek ni dia nak landai sikit lah. Masa kita lalu bawah, jadi banyak akar-akar pokok bersilang-silang. Tapi okey lah. Inilah laluan dia. Tapi kita dah lah. Nampak relate sikit. Lambat-lambat datang. Ada yang tinggal rumah tu siapa? Saya. Yang tu lah. Saya semua tu. Asyik kat mana? Saya bingung. Ini dekat sini. Motor lah ini. Oh, mula-mula landai. Dengan cak pula mendaki. Okay, kita lepak kat sini. Ada dalam 3 minit, 4 minit. Kita sambung. Brother ni dia kerja bank pencen. Jadi sekarang dia cuma jual tongkat. Tongkat yang kaki hiking ni kan. Nak beli mahal. Ada yang 20 lebih, 30 lebih. Dia lagi baik. Dia DIY guna kayu, dia jual RM10 je. Kalau selalu datang dekat Bukit Beruang ni, masih jumpa brother ni. Sebab brother ni rajin hantar bini dia. Bini ni pun kaki hiking. Ni kalau nak, carilah pakcik ni. Dia selalu datang, dia selalu ada bulan-bulan pagi sini.
Sebab kata berada ni, trek ni kita mengelilingi Bukit Beruang dulu. Dah peluh-peluh baru kita mendaki. Okay. Perlu kau nak meletak sini. Peluh? Saya daripada tadi. Dia lambat lah. Dia dah tak ada lemak lagi. Tengok. Ni akar ni. Besar ni berapa peluk ni. Tinggi tak sampai. Tak nampak tengok. Okay. Kita on the way nak ke CP1. Orang kata berada tu CP1, nak on the way nak ke CP1 ada trek A dengan trek B. Trek B dia santai tapi jauh. Trek A dekat tapi mendaki. Sikit lagi nak sampai. Bawa lagi. Bawa lagi. Okay. Kita sampai dekat CP1 sebenarnya ni. Jadi CP1 ni kita akan pergi ke CP2 ataupun pergi terus ke menara. Dia niat utama aku nak pergi ke menara. So kita lalu sinilah. Pasal dah tak larat sebenarnya ni. Tapi tak apa. Kita cuba. Pada tu kata dah dekat dah. Snake trail. Jadi kita kalau sini bagi mencabar lah. Tapi ni bukan level aku. Level aku main-main santai. Dah dekat sampai ni. Okay. Dah nak sampai. Maknanya kat sini dah nak sampai ke menara. Sana Bukit Beruang. Tak apa benda dah. Nak kat semana. Puncak Laksamana. Ni background ni kan. Background ni 2 orang lah. Kali kamu. Action pegang tongkat sikit lah. Ini kau tepi lah. Okay, kita sampai ke menara. Kita naik atas. Oh, ni view atas. Ni dia menara Laksamana Bukit Beruang, Beruang Hill. Ni pandangan dia. Di bawah. Okay, bawah adalah dia punya apa ni? Tempat lepak kan. Kalau kita datang bawa makan-makan, dapatlah kita camping kat sini. Ni pemandangan. Ni Bandar Melaka. Kalau malam siapa yang berani naik atas, nampaklah pemandangan. Lampu-lampu. Kita dah sampai ke Pencawang. Pencawang pula ke menara. So kita akan menurun. Dapatlah rehat atas dalam 10 minit. Besar kayu ni, pokok ni. Berapa lah usia dia. Okey. Ke menara tak jauh je. Tak jauh pun.
Ni sekarang kita on the way nak balik. Tapi ikut berada tu lah, nak bawa kita lalu mana. Okay, kita menurun lalu jalan tar lah. Pasal tak sampai lagi 1 jam lagi Aidin dah nak balik. Kalau dia balik kan, mak bapak dia tak jemput, bising tak dia. Kalau macam mak bapak dia kerja, okay, dia faham, dia tahu. Bukan orang lain ambil, dia tahu. Ni dia tahu mak bapak dia cuti. Kalau tak ambil, siap. Ni jalan nak turun. Selalu kita jalan tar, tapi kita ada jalan hutan sikit. Tu hari kita daripada atas, daripada tokong tu kita naik sampai atas. Ni kita lalu sebelah dia. Yang duduk. Oh, tamak. Syok oh. Bagus sikit eh. Kita pegang tali eh. Turun bahaya sikit lah. Naik dia tahu dia okey. Astagfirullahaladzim. Kita buka bagau. Tengok dia garang tak? Air tu beria dia punya mengong-ngong tu. Dia belakang bagau ni dia tu pula. Kita buka bagau dulu. Di mana tadi? Kaki tu buka sikit eh. Jangan campur dulu sana. Yang selalu orang jatuh tu yang ujung. Oh, ni tu. Oh, dah sampai dia ni. Berlepis. No. Ini tak ada tali, orang jatuh. Alhamdulillah. Tu pasti kat situ kan. Alhamdulillah sampai. Okey. Terima kasih kepada Pak Yaakob yang tunjukkan jalan kita. Jalan kita daripada bawah sampai ke atas. Tu bawa turun balik. Apa juga aku ke Macam-macam. Masih buang. okay. Kita nak rehat dulu. Tu kita balik. Okay, jumpa next time. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.